Hari ini kita nak bongkar satu lagi taktik lapuk pembangkang yang cuba mengelirukan kita semua. Jom kita tengok apa yang diorang cuba mainkan kali ini. Artikel dari Malaysia Kini, Wan Saiful Wanjan, ahli Parlimen Tasik Gelugur dari Bersatu, mendakwa bahawa PH takut kalah sebab isu alamat mengundi. Katanya, cadangan Pesuruhjaya PAS Selangor Abdul Halim Tamuri, iaitu pengundi sepatutnya mengundi di tempat mereka bermastautin, perlu diberikan perhatian semua pihak. Jom kita mendalami balik apa itu maksud, definisi dan siapa orang yang bermastautin ni. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, definisi bermastautin menetap tinggal ataupun contoh ayat dia, keluarga mereka itu dah lama bermastautin di negeri ini. Jadi, siapa sebenarnya orang bermastautin ni? Apa hak mengundi orang-orang yang bermastautin? Kalau mereka ni kena mengundi di tempat mereka bermastautin, bagilah warga asing macam orang-orang Bangladesh supaya mereka boleh mengundi di Malaysia. Mana boleh, betul tak? Sama juga dengan rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Bila PRU, mereka tetap mempunyai hak mengundi dan mengundi calon ikut alamat masing-masing, bukannya mengundi di tempat mereka bermastautin. Alahai, kesianlah orang tempatan kat Selangor yang betul-betul setia sokong PH. Tapi akhirnya PN pula yang menang sebab orang luar datang mengundi. Bayangkan kalau benda sama jadi kat Kelantan. Tiba-tiba beribu-ribu penyokong PH datang kononnya bermastautin masa pilihan raya untuk ubah pola politik, jatuhkan PAS dekat negeri sendiri. Mesti penyokong PAS pun mengamuk. Betul tak? Selama ni dah berkali-kali PRU dah tak pernah ada isu pun berkaitan bermastautin ni. Sama ada waktu PH kerajaan ataupun waktu PN jadi kerajaan pintu belakang. Pembangkang kali ni pelik-pelik lah agenda dia. Main sentimen agama, main sentimen kaum. Sekarang cuba nak mengemukakan reform pilihan raya yang tak munasabah pula. Ingat, masa depan negara di tangan kita. Sokonglah kerajaan yang bekerja untuk rakyat, bukan yang hanya pandai bermain politik sempit.